Dinding-dinding ini seakan merapat, udara menjadi pekat, sukar untuk bernafas. Kau duduk di kerusi yang usang, dikalahkan oleh bayang-bayang kegagalanmu sendiri. Di seberang bilik, dia memerhatimu. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tiada simpati, tiada penghakiman, hanya kekosongan yang dingin, sebuah kanvas kosong di mana ketakutanmu melukis imej-imej yang paling buruk. Ini bukan wanita yang sama yang pernah berjanji untuk mengharungi ribut bersamamu. Ini adalah seseorang yang lain, seorang pemerhati, seorang juri. Kau merasakan perubahan itu. Ia bermula dengan senyap. Kehangatan dalam suaranya telah hilang, digantikan dengan nada yang formal dan jauh. Sentuhannya yang dahulunya suatu sauh, kini terasa ragu-ragu. Seolah-olah dia takut kegagalanmu akan berjangkit. Kau mula mempersoalkan kewarasanmu sendiri. Adakah kau hanya membayangkannya? Adakah tekanan telah membuatmu menjadi paranoid? Tidak. Perasaan ini terlalu nyata. Ia adalah kesejukan yang menusuk ke tulang. Setiap malam, kau berbaring di sebelahnya, tetapi terasa seperti kau tidur di sebelah orang yang tidak dikenali. Inilah kebenarannya, kebenaran yang pahit dan tidak akan diucapkan. Ini bukan paranoia. Ini adalah ujian. Setiap wanita pada tahap yang paling primitif akan menguji nilai seorang lelaki apabila dia berada di bawah. Ia adalah ujian kesetiaan senyap. Ini bukan kejahatan yang terancang. Ia adalah naluri. Program biologi yang terukir dalam DNA mereka selama beribu-ribu tahun. Seorang wanita perlu tahu, adakah lelaki yang dipilihnya sebuah kapal yang teguh, mampu mengharungi ribut, atau hanya sekeping kayu hanyut yang akan hancur apabila dilanda ombak pertama. Apabila kau berjaya, kaya dan berkuasa, kesetiaan itu mudah. Ia adalah komoditi yang murah. Tetapi apabila kau jatuh, apabila kau kehilangan pekerjaan, perniagaanmu gagal, atau semangatmu hancur, itulah masanya ujian sebenar bermula. Dia akan berhenti memulakan keintiman. Dia akan mengelak daripada matamu. Dia akan menjawab soalanmu dengan satu patah perkataan. Soalan-soalannya akan berubah. Bukan lagi, bagaimana harimu, sayang? Tetapi, jadi, apa rancanganmu? Atau, sudahkah kau memohon pekerjaan itu? Setiap soalan bukanlah tanda sokongan. Ia adalah satu tusukan, satu penilaian, satu permintaan untuk bukti bahawa kau masih seorang lelaki yang berbaloi. Dia akan mula bercakap lebih banyak tentang kejayaan lelaki lain. Rakan sekerjanya yang baru dinaikkan pangkat. Kawan lamanya yang baru membeli rumah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah psikologi. Dia secara tidak sedar sedang membandingkanmu. Dia sedang mengukur nilaimu yang semakin merosot berbanding nilai mereka yang sedang meningkat. Dia mahu melihat bagaimana kau bertindak balas. Adakah kau akan hancur? Adakah kau akan menjadi marah dan penuh kepahitan? Adakah kau akan menyalahkan dunia atas nasib malangmu? Atau adakah kau akan berdiam diri, menerima tamparan itu dan mula membina semula dengan senyap? Dia sedang menguji ketahananmu, semangatmu, teras watakmu yang tidak dapat dilihat oleh dunia luar, tetapi dirasai olehnya dalam setiap interaksi. Mari kita panggil dia Adam. Adam mempunyai segalanya, kejaya yang cemerlang, apartmen yang gah dan seorang wanita di sisinya, Hawa, yang memujanya. Baginya, Adam adalah seorang wira, batu karang yang tidak dapat digoyahkan. Masa depannya selamat dalam genggaman Adam. Kemudian, pasaran saham jatuh, syarikat Adam muflis. Dalam sekelip mata, wira itu menjadi sifar. Apartmen itu hilang. Keyakinan itu retak. Pada mulanya, Hawa memainkan peranannya. Dia menawarkan kata-kata semangat yang kosong. Semuanya akan baik-baik saja, katanya, tetapi matanya berkata sebaliknya. Matanya mula mengimbas, menilai, mengira. Dia melihat pakaiannya yang kini tidak lagi berjenama. Dia melihat bahunya yang bongkok kerana bebanan. Adam, yang terdesak untuk mendapatkan kepastian, akan cuba memeluknya. Hawa tidak akan menolak, tetapi badannya akan menjadi kaku. Pelukan itu adalah pelukan kepada sebuah patung batu. Suatu malam dia bertanya, kawan saya, Sarah, teman lelakinya, baru sahaja melamarnya dengan cincin berlian. Bukankah itu romantik?
Adam tidak menjawab. Dia tidak mendengar soalan tentang romantik. Dia mendengar soalan yang sebenar. Mengapa kau tidak boleh memberikan itu kepadaku lagi? Apakah nilaimu sekarang? Adam hancur. Dia mula marah. Tidakkah kau lihat aku sedang berjuang? Dia menjerit. Tetapi jeritannya hanya mengesahkan kelemahannya di mata Hawa. Dia gagal dalam ujian itu. Setiap tindak balasnya yang emosional, setiap rayuannya untuk simpati adalah jawapan yang salah. Dia menunjukkan bahawa kegagalannya telah mentakrifkannya. Dia telah menjadi mangsa kepada keadaannya, bukan tuan kepada nasibnya. Dan kemudian, pada titik terendahnya, sesuatu berubah. Di tengah-tengah keputusasaan, Adam menemui kejelasan yang aneh. Dia sedar, ujian ini bukan tentang Hawa. Ia tidak pernah tentang Hawa. Ia adalah tentang dirinya. Persetujuan Hawa, kesetiaannya, cintanya, semua itu adalah cerminan. Cerminan nilai yang dia letakkan pada dirinya sendiri. Dia berhenti mencari kepastian daripadanya. Dia berhenti menjelaskan rancangannya. Dia berhenti meminta maaf kerana keadaannya. Dia mula bangun sebelum subuh. Dia tidak lagi mencari pekerjaan. Dia mula mencipta nilainya sendiri. Dia membaca buku-buku yang telah lama diabaikan. Dia mula bersenam, menukarkan keputusasaannya menjadi kekuatan fizikal. Kesenyapannya kini bukan lagi kesenyapan kekalahan. Ia adalah kesenyapan seorang lelaki yang sedang bekerja. Seorang lelaki yang sedang membina semula empayarnya dari dalam. Hawa perasan perubahan itu. Kesejukan dalam dirinya kini bertemu dengan sesuatu yang lebih dingin, lebih keras. Ketidakpedulian Adam terhadap pendapatnya, ujiannya telah berubah. Dia telah cuba untuk mencari keretakan dalam perisainya. Tetapi, dia mendapati bahawa lelaki itu kini sedang menempa perisai yang baru di hadapan matanya. Suatu petang, dia mendekatinya ketika dia sedang membaca. "Saya rindukan awak," bisiknya. Ini adalah ujian yang baru. Ujian untuk melihat jika dia boleh ditarik kembali ke dalam kelemahan. Adam menghabiskan perenggannya, menutup bukunya dengan perlahan dan akhirnya memandangnya. Matanya tidak lagi menyimpan kesakitan. Hanya ada ketenangan yang dingin. "Saya juga rindukan diri saya yang dulu," katanya. Tetapi dia sudah tiada. Dengan itu, dia telah lulus. Jangan takut dengan ujian ini. Jangan membencinya. Sebaliknya, fahami ia. Ia adalah api penyucian yang membakar semua yang lemah dalam dirimu. Seorang wanita tidak jatuh cinta dengan potensi seorang lelaki. Dia jatuh cinta dengan bukti. Bukti kekuatan, bukti ketahanan, bukti nilai yang tidak dapat dirunding. Apabila kau jatuh, dunia akan memberimu dua pilihan, menjadi mangsa atau menjadi pahlawan dalam ceritamu sendiri. Kesetiaan seorang wanita bukanlah hadiah yang diberikan secara percuma. Ia adalah cerminan kesetiaanmu yang tidak berbelah bahagi kepada dirimu yang terbaik. Bina dirimu menjadi sebuah kubu yang tidak dapat ditembusi, bukan untuk menahannya di dalam, tetapi untuk menunjukkan kepadanya bahawa kau adalah tempat yang paling selamat di dunia.